Tu tengok tu. Kereta MPV pun boleh masuk dalam Lita Sepang tau. Ini Denza D9. Family car boleh masuk dalam Lita Sepang tau. So guys, hari ni kita berada di Lita Sepang untuk Soci Chow Dongfeng Pop-Up Weekend Track Edition. Dan sekarang ni ialah sesi track lap session. Seperti kau tengok tadi ada kereta lalu laju tu. Kita ada 4 session untuk track lap session ni. So semua yang peserta yang dah register ni, diorang dapat pusing lah satu session dalam lebih kurang sejam. Dan boleh pusing seluruh Lita Sepang lebih kurang dalam 5.5 km lah. So guys, sekarang ni saya punya turn untuk kita punya track lap session. Sekarang ni kita naik kereta EV6 daripada Alex #NoQ. Jom, let's go! Jadi Lita Sepang ni dia terkenal lah dengan dia punya kena-kena yang cukup tajam lah. Saya sarankan kalau siapa yang first time bawa kereta dalam Lita Sepang ni, boleh bawa relax lu. Weh, sekejap aku. Nak motor sekejap. Ni John Cena dengan si Duke. Money street. Oh, let's go all out. Kena habis 120, 140. Disebabkan ini kereta pinjam, saya kena tahan kaki sikit lah guys. Tak maulah laju-laju sangat. Hancur. Dah tahan stiker ni. Tapi kalau korang yang rasa tak pro tu tak apa. Korang masuk track ni, korang relax je. Just nak feel. Pusing-pusing dalam Lita Sepang kan. Tak, kalau rasa sayang kita, janganlah tekan melampau sangat. Tapi overall pengalaman lah. Kalau korang berada di Lita Sepang ni, best lah. Tambah pula dekat Lita Sepang ni, kona-kona dia memang tajam. Time ni lah nak test korang punya skill. Okay, kita dah sampai di penghujung kita punya track lap session. Kalau rasa nak bawa macam setan, jangan bawa sampai ke jalan luar lah. Dalam Lita saja. Woo! Tu dia guys, track lap session bersama dengan kereta Kia EV6. Memang best. Kereta ni memang sedap bawa. Thanks Alex yang bagi pinjam kereta. So kalau korang rasa best lah nak masuk dalam Lita Sepang ni, boleh join kita punya EV track ni pada akan datang. Okay? Jangan lupa tu like, follow dan subscribe Soci Chow BM.